Ami, kau pegang apa tu? Oh, ni. Tadi aku terjumpa telefon ni dekat sini. Ada orang tertinggal. Mana boleh ambil lah. Mak aku cakap, kalau jumpa barang yang bukan kepunyaan kita, jangan ambil. Alah, aku nak tengok kejap je. Nanti aku letaklah balik. Sekejap, nak tengok dalam phone ni ada game apa. Dalam phone ni ada kaca live je. Pelik betul. Hello. Bunyi apa tu? Haa lah. Kenapa tiba-tiba badan kau hilang ni, Amir? Kenapa badan kau pun hilang ni? Alamak, apa dah jadi ni? Apa ni? Apa ni? Aku kat mana ni? Kenapa aku macam kat dalam kaca live ni? Bo! Bo, bangun Bo! Aku dekat mana ni? Aku rasa kita dah termasuk dalam dunia kaca live lah. Macam mana boleh jadi macam ni? Aku nak balik. Wah! Ni kau lah punya pasal. Ambil telefon orang. Manalah aku tahu benda dah nak jadi. Dah, sekarang kita kena fikir macam mana nak keluar dari sini. Aku macam nampak rumah dekat sana. Jom kita pergi rumah tu. Five minutes later. Askom! Askom! Kau ni bagi salam betul-betul lah. Tak payah ulang lawak yang dah lepas. Yelah. Assalamualaikum. Ada orang tak dekat rumah? Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Rasa macam pernah berlaku babak ni. Tapi kat mana ya? Yelah, rasa macam deja vu. Kalau tak silap, dia ni orang kaya. Dulu dia marah kita sebab tak bagi dia Datuk. Datuk! Oh, Datuk. Boleh saya tahu kami dekat mana sekarang? Apa Datuk? Siapa atuk kau? Nama saya Hasan. Tapi boleh panggil saya Pak Z. Nama Hasan tapi panggil Pak Z. Jauh tu. Suka hati akulah nak letak nama apa. By the way, aku dah tahu kenapa korang datang ni. Korang nak tanya macam mana korang boleh datang ke dunia ini. Dan macam mana nak balik ke dunia asal korang balik. Betul tak? Tak, kami datang nak beraya. Sebab nak duit raya. Woi, apa kau merepek ni, Mi? Betul tu Pak Z.
Macam mana Pak Z boleh tahu? Yang sebenarnya, kamu telah datang ke dunia alam fantasi, yaitu dunia Fantasia. Apa benda Fantasia? Tadi nama lain yang lebih kreatif. Hoi budak, jangan menyampuk masa aku tengah bercakap. Yang sebenarnya, aku adalah penjaga portal dimensi antara dunia kau dan juga dunia Fantasia yang dihubungkan melalui telefon yang korang jumpa tu. Jadi, kalau korang nak balik ke dunia korang kena selesaikan satu misi dulu. Alah Pak Z nak kena buat misi pula. Tak ada cara lain ke? Ada cara lain. Korang kena terjun gaung sedalam 10,000 kilometer. Mana korang nak? Hehehe, kita orang buat misi je lah Pak Z. Misi apa itu Pak Z? Janganlah bagi misi susah-susah. Tak susahlah misinya. Misinya adalah tangkap seekor burung, bawa ke sini. Hah? Burung? Burung apa? Burung puyuh. Hah? Burung puyuh? Dunia ni pun ada burung puyuh ke? Mestilah ada. Korang ingat kami semua makan apa? Alah, nak kena cari burung puyuh pula. Mana nak cari Pak Z? Korang pergilah kat padang tu, ada burung puyuh. Dah, pergi tangkap cepat. Yelah. Ni ke padangnya, Bu? Entah, tak nampak pula burung puyuh kat sini. Cuba kau panggil, mana tahu dia datang nanti. Kau ingat, burung tu orang ke? Boleh faham bahasa kita. Puyuh! Oh, puyuh! Aku dah cakap, burung bukan faham pun. Ai, senang betul. Panggil puyuh je dia datang. Tak logik betul. Itulah kau. Kan ni dunia Fantasia. Mestilah tak logik. Kalau nak tengok benda logik, baik kau tengok dokumentari je. Yelah. Dah, jom kita bagi burung ni pada Pak Z. Boleh kita balik dunia kita cepat. A few moments later. Pak Z! Oh, Pak Z! Pak Z! Oh, Pak Z! Sempat lagi Pak Z tidur. Lambatnya korang ni. Sampai tertidur aku. Okey, bagus. Nampaknya kamu berdua ni memang boleh diharap. Fuh, nasib baik Pak Z bagi misi senang sangat. Dapatlah kami balik ke dunia asal kami. Kejap. Siapa cakap ini misi dia? Aku suruh bawa burung puyuh sebab aku nak buat burung puyuh kuyin. Tapi yang korang bawa tu
bukan burung puyuh, tapi burung gagak. Tak apalah, aku buat burung gagak goyang je lah. Bagi sini burung tu. Korang tunggu sini kejap. Aku pergi goreng dulu burung ni. Two hours later. Mimpi ayam goyang. Nyum. Hoi, bangun. Oh, tak bangun ya. Ya. Oh, Pak Zek hijau. Oops. Pak Zek, apa misi sebenar kita orang ni? Misinya adalah haha, kau nak tipu. Misi yang sebenar adalah korang kena hantar makanan ni kepada seorang lelaki bernama Wan. Alamatnya saya dah tulis atas tu. Aik, Pak Zek. Kalau nak hantar makanan, baik guna food beruang je. Tak payahlah suruh kami. Kat dunia ni, mana ada food beruang? Dah, jangan banyak cakap. Pergi hantar cepat kawan. Nanti dia akan tolong korang kembali ke dunia asal. Kita orang kena hantar ni jalan kaki ke? Takkan tak ada motor ke? Kereta ke? Oh, jangan risau. Ini dunia fantasi. Kita ada magic. Saya akan bagi kamu berdua sayap. Wah, ada sayap. Hebatnya. Bestnya, Bu. Kita boleh terbang. Hah? Terbang? Siapa cakap korang boleh terbang? Aku bagi sayap ni supaya korang boleh jalan kaki dengan lebih bergaya. Dah, tunggu apa lagi? Pergilah cepat. Dah, jangan kacau aku lagi. Aku nak pergi kedainya. Bye-bye. Ya, ada sayap boleh terbang. Kita tak boleh. Dekat betul. Dah, jomlah kita pergi. Ami, jauh lagi ke rumah Wan tu? Entahlah. Aku pun tak tahu. Rasa macam dah 3 bulan kita berjalan ni. Yelah, nak buat macam mana? Lepas 3 bulan, baru cukup 10,000 views untuk video part 2. Memang dah rasa lama. Tapi, yang sebenarnya, kita baru 10 minit berjalan. Hah? Ya ke? Dah, cuba kau tengok balik alamat dia tu. Jauh ke tak? Kejap. Nama tempat dia ni Malahas. Kau tahu ke kat mana tu? Manalah kau tahu. Kat tempat ni mana ada Waze. Pak Zek ni pun bagi sayap tapi tak boleh terbang. Kalau tak boleh terbang pun, sekurang-kurangnya bagilah Waze ke apa ke. Senanglah sikit kita nak cari. Apa kata kita tanya orang? Ha, tengok
tengok tu. Nampak macam ada orang je depan tu. Assalamualaikum. Awak? Oh, awak. Kami nak minta tolong tumpang tanya jalan ni. Boleh? Waalaikumsalam. Saya Ain. Boleh tak kamu berdua tolong saya? Kami yang nak minta tolong ke? Awak? Maaflah. Kami tengah sibuk nak buat misi ni. Kamu carilah orang lain tolong kamu, ya? Baiklah. Apa benda lah budak perempuan tadi tu? Kita tengah sibuk ni, boleh pula dia minta tolong. Dah lah, jom kita cari orang lain nak tanya jalan. Bang, oh bang, nak tumpang tanya? Boleh? Abang, tahu tak kat mana Malahas ni? Aduh, kau ni semak betul lah. Kau pergi je terus. Lepas tu kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Lepas tu, sampailah. Hah? Dia betul bang? Betul lah. Kejap. Tadi kau ada nampak tak seorang budak perempuan? Rambut pendek, baju hitam putih, lalu sini. Budak perempuan, rambut pendek, baju hitam putih. Ha, nama dia Ain kan? Ya, betul tu. Ain. Tadi dia baru je lalu sini. Kenapa bang? Oh, tak ada apa-apa. Okeylah, aku belah dulu. Baik, aku lari dulu. Suspicious sangat. Pelik betul arah yang dibagi tu. Tak logik betul. Tak apalah, kita cuba try. Mana tahu sampai. Ni kan dunia fantasia yang penuh dengan magic. Memang banyak benda tak logik. Okeylah, kita cuba. Mula-mula terus. Lepas tu kiri. Lepas tu kanan. Lepas tu atas. Bawah. Depan. Belakang. Ha, kan dah sampai Malahas. Betul lah cakap kau. Tak logik betul benda ni. Dah, berapa nombor rumah Wan tadi? Rumah nombor 10. Okey, rumah nombor 10. Okey, rumah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, ni ikut rumah dia. Aku pelik lah. Kita baru lalu 10 rumah. Tapi macam dah pusing satu dunia. Ni semua pakai background gacha. Memanglah. Kau ingat Prince of Noob tu rajin sangat ke buat background sendiri? Okey, cuba kau bagi salam. Assalamualaikum Bang Wan. Kami datang bawa makanan ni. Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Lama saya tunggu ni. Abang Wan. Abang Wan makan ke burung gagak tu? Burung gagak kan haram dimakan. Oh, ni bukan saya yang makan, tapi naga saya. Hah? Abang ada bela naga? Mestilah. Mesti besar kan naga abang? Kamu nak tengok ke? Kejap, saya panggil. Cici? Oh, Cici. Sini kejap. Inilah naga saya.
Cici nama dia. Kecil macam ni naga. Ni macam biawak je. Okeylah, cukuplah pasal naga ke, biawak ke. Abang Wan, kami sebenarnya nak tanya, macam mana kami nak balik ke dunia asal kami? Okey, tak apa. Pak Zack dah ceritakan segalanya kepada saya. Hah? Bila masa Pak Zack cerita? Ya, tadi saya dah ceritakan semuanya pada Wan. Ai, kalau Pak Zack boleh datang sini, dah kenapa suruh kami yang hantarkan makanan? Baik Pak Zack hantar sendiri. Sebenarnya, saya cuma nak uji semangat kamu. Sebab misi kamu yang seterusnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Hah? Ada misi apa pulaknya Pak Zack? Kami penatlah. Misinya adalah kamu kena selamatkan puteri dunia Fantasia yang baru diculik pagi tadi oleh kumpulan kegelapan. Haha, apa benda nama kumpulan kegelapan? Tak ganas langsung. Hah? Selamatkan puteri yang kena culik? Kenapa tak suruh polis ke, tentera ke pergi selamatkan? Kenapa kami budak kecil pula kena selamatkan puteri? Betul juga, ya. Kamu ni banyak tanya pula. Kamu ni nak balik ke dunia asal kamu ke tak? Nak Pak Zack, nak. Okey, kalau macam tu, kamu ambil pedang sakti ni. Gunakan pedang ini untuk melawan kumpulan kegelapan dan selamatkan Puteri Ain. Hah? Nama puteri tu Ain? Iyalah, kenapa kamu tanya? Puteri Ain tu rambut dia pendek-pendek. Lepas tu pakai baju hitam putih. Seluar bintang-bintang. Iya, betul tu. Kamu berdua ni dah kenapa? Kami rasa kami baru je jumpa Puteri Ain. Habis tu, kamu berdua tak selamatkan kau. Manalah kami tahu dia puteri. Kami ingat orang biasa je. Lepas tu ada orang lain tengah cari dia. Kami ingat abang dia ke apa ke. Hah? Orang tu pakai cermin mata, rambut macam K-pop, ada janggut sikit, pakai baju coklat. Haa, betul lah tu. Alamak! Itulah ketua kumpulan kegelapan. Uzin! Ya, tunggu apa lagi? Pergilah kejar mereka cepat. Kalau kamu tak dapat selamatkan puteri, jangan haraplah kamu nak balik dunia asal. Yelah, kami pergilah ni. Harap-harap mereka berjayalah selamatkan puteri Ain. Nasib dunia Fantasia kini bergantung pada mereka. Rasa haus pula. Rumah kamu ada air sirap tak? Ada? Jomlah masuk rumah. Alamak, macam mana kita nak cari Puteri Ain dan Uzin tadi? Aku tak ingatlah dia orang pergi mana tadi. Itulah, macam mana nak cari ni? Aku pun lupa nak tanya Pak Zack macam mana nak cari dia orang.
teleport. Tu macam ada orang kat situ. Jomlah kita tanya dia. Assalamualaikum saudara. Nak tanya sikit, boleh? Waalaikumsalam. Okey, tanya sikit je ya. Jangan tanya banyak pula. Kau nampak tak? Ada seorang budak perempuan, rambut pendek, pakai baju hitam putih, seluar bintang-bintang, lalu sini. Oh, maksud korang Puteri Ain ke? Hah? Kau kenal ke Puteri Ain? Ai, korang ni dalam hutan ke? Yelah, dia kan puteri kat dunia fantasia. Mestilah semua orang kenal. Oh, ya tak ya juga. Lepas tu, kau nampak tak? Seorang lelaki pakai cermin mata, baju warna coklat dan rambut macam K-pop jalan kat sini. Oh, maksud kau si Husin? Ketua kumpulan kegelapan? Ai, macam mana kau tahu dia tu ketua kumpulan kegelapan? Lah, kan dah viral pasal dia. Kat berita semua ada beritahu lah pasal ketua kumpulan kegelapan nak culik Puteri Ain. Oh, ya ke? Jadi, kau nampak tak dia orang pergi mana? Korang tanya aku ni boleh tahu semua benda ke? Okey, tak apa. Kalau kau tak tahu, tak apa. Diorang sekarang ada kat Bandar Cendawan. Oi, tahu pula. Yelah, aku tak cakap pun aku tak tahu. Macam mana kau tahu? Aku tengok si Husin tu update kat Facebook dia lah. Ai, macam tu pun ada. Kau tahu macam mana nak pergi Bandar Cendawan tu? Okey. Mula-mula kau pergi ke hutan Bunian. Lepas tu Gurun Saraha. Lepas tu Gua Luprevi. Lepas tu Kampung Antarkita. Lepas tu barulah sampai Bandar Cendawan. Ha, kan dah sampai? Ai, boleh betul cerita ni. Kita jalan kaki je pun tapi macam pusing satu dunia. Itulah. Tapi tak apa. Yang penting kita dah sampai. Jadi kita kena cari Puteri Ain untuk selamatkan dia. Tapi macam mana nak cari dia? Entah. Cuba kau panggil. Puteri Ain. Oh, Puteri Ain. Puteri, kat mana? Ya, ada apa tu? Kamu datang ni, kenapa? Oi, panggil macam tu dia nak datang. Kami datang nak selamatkan Tuan Puteri lah. NANI?お前はもう死んでいる。 Jangan harap kamu boleh selamatkan Tuan Puteri. Alamak, ketua kumpulan kegelapan. Macam mana ni, Bu? Tak apa. Pak Z bagi kita pedang sakti ni. Jadi, kita boleh kalahkan Husin dengan pedang sakti ni. Husin, lebih baik kau serahkan Puteri Ain sebelum kami kalahkan kau dengan pedang sakti ni. Oh, ada pun pedang sakti. Dan bagi aku pedang tu cepat. Baru aku lepaskan Tuan Puteri. Hah? Kenapa kau nak pedang ni? Yelah, sebab aku dah lama cari pedang tu.
Tak apa ke kita bagi pedang ni kat dia? Aku ingat kita kena lawan dia guna pedang ni. Lawan apanya? Pedang tu cuma pedang mainan. Pedang mainan? Yelah, aku ni seorang toys collector, pengumpul barang permainan yang rare. Pedang sakti mainan tu rare kot. Barang lama, sekarang dah tak keluar lagi. Macam mana ni Ami? Nak bagi ke pedang ni kat dia? Bagi je lah. Tak payahlah kita lawan-lawan. Aku pun tak suka keganasan. Okeylah. Nah, Husin, pedang sakti ni. Okey, terima kasih. Dah, sekarang kamu ambil putih air ni. Saya nak balik. Ai, macam tu je. Yelah, macam tu je lah. Kamu nak macam mana lagi? Kamu culik Tuan Puteri semata-mata nak pedang mainan ni ke? Yelah, dulu saya nak beli pedang ni. Pak Zack tak bagi. Dia bukan main pun pedang mainan ni. Jadi, saya terpaksa culik Tuan Puteri sebagai tebusan untuk saya dapatkan pedang tu. Jadi, kita sebenarnya dah kena scam ke dengan Pak Zack? Rasanya macam tu lah. Dah lah, aku nak belah ni. Banyak lagi mainan aku nak kumpul ni. Gerak lu. Memandangkan kamu berdua dah selamatkan saya, jadi saya akan bagikan cara ini pada kamu. Apa kamu nak? Saya nak kahwin dengan Tuan Puteri. Kau ni menggatal pula. Tak padan dengan keji. Kita kan nak balik ke dunia asal kita. Dah lama sangat kita terperangkap dalam dunia gacha ni. Dah lah nak dapat 10,000 views pun lama. Orang dah bosan kot tengok cerita ni. Yelah. Jadi Tuan Puteri, kami nak balik ke dunia asal kami. Oh, boleh. Kalau macam tu, kamu berdiri kat sana sikit. Saya akan guna magic untuk hantar kamu pulang ke dunia asal kamu. Sedia ya? Akhirnya, kita dah kembali ke dunia asal kita. Yahoo! Tapi, kenapa rasa macam lain sikit? Ami, kenapa muka kau macam real?